Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Booster Ramadan terbitan Think Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada siri kali ini kita akan huraikan makna ringkas kepada surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un Makkiyah, diturunkan sebelum daripada hijrah dan mempunyai 7 ayat. Allah memulakan ayat ini ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang mengherdik, menghina, memarahi tanpa sebab kepada anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak memberikan makan kepada golongan yang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Iaitulah orang-orang yang lalai terhadap solat mereka. Alladzina hum yura'un. Mereka solat dalam keadaan nak menunjuk-nunjuk kepada orang lain, nak memperlihatkan amalan mereka. Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka menegah diri mereka daripada mengeluarkan zakat ataupun bersedekah. Hadirin para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah ini, surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan kepada kita tentang siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang mendustakan agama. Pertama disebutkan iaitulah orang-orang yang menzalimi anak-anak yatim. Orang yang menzalimi anak yatim, bagi makan tak cukup, bagi pakai tak cukup. Ini ada satu bab dalam Islam membahaskan tentang anak yatim. Mereka-mereka yang menjadi wali, penjaga kepada anak yatim. Mereka boleh guna makan sekali dengan anak yatim, tapi mereka tak boleh menzalimi anak yatim. Sekiranya mereka makan, anak yatim tak makan. Mereka ambil duit anak yatim, mereka pakai, tapi anak yatim dia tak bagi pakai. Maka disebutkan dalam ayat yang lain, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka makan dalam perut mereka bara api neraka Jahannam. Oleh itu, sayangilah mereka-mereka yang kematian ibu ayah, terutamanya yang kematian ayah yang disebutkan sebagai anak yatim. Yatim ke, yatim piatu ke, yang mana mati bapa, mati, bukan mak bapa bercerai. Mati bapa, maka anak tu dikatakan sebagai anak yatim. Jadi kita jangan buat lebih kurang pada anak yatim. Yang keduanya, berilah makan pada fakir miskin. Sekiranya kita ada rezeki-rezeki yang lebih lagi dalam Ramadan, cuba merasai kesusahan mereka yang lebih memerlukan kepada bantuan dan sumbangan. Baik, itu di antara salah satu hikmah kenapa kita disuruh untuk berpuasa dalam Ramadan. Yang ketiganya, Allah nak memberikan peringatan jangan main-main dengan salat. Fawailul lil musallin, neraka wail, celaka bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai daripada semayang. Apa maksud dia? Sahabat tanya kepada Nabi, Nabi kata, humul ladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Mereka-mereka yang melambatkan salat sehingga terkeluar daripada waktunya. Dan kalau mereka buat pun, alladzina hum yura'un, mereka buat nak tunjuk-tunjuk pada manusia. Bukan kerana mereka buat betul-betul untuk menghargai, untuk menjadi hamba-hamba yang benar-benar mentaati perintah Allah. Dan yang keempatnya, elakkanlah diri kita daripada tergolong dalam golongan manusia yang bakhil, manusia yang kedekut, tidak mahu keluarkan zakat dan tidak mahu menderma ataupun infakkan, sedekahkan harta yang kita miliki kepada mereka yang amat memerlukan kepada sumbangan dan bantuan. Mudah-mudahan kesimpulan-kesimpulan ini memberikan pengajaran dan keinsafan kepada kita untuk berubah lebih-lebih lagi dalam Ramadan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.